tu siapa yang dah masuk boleh scan attendance ni ya. Just untuk record saya lah. Doktor, dia punya QR tidak dapat buka. QR tak boleh buka. Ah, Sekejap saya tak publish. Publish. Okay. Try lagi sekali. boleh sudah dokter. Boleh ya. Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Untuk hari ini kita akan masuk topik yang actually this is chapter 1. Last week kita, bukan last week lah, sebelum raya, last 2 weeks kita dah belajar tentang apa itu weld testing, important of weld testing, jenis-jenis NDT dan juga disruptive testing dengan non-disruptive testing, dan important of welding lah. So very general. So this time kita akan masuk arc welding dan kita fokus kepada shielded metal arc welding ataupun SMAW. Tapi kita akan masuk juga untuk beberapa jenis welding yang lain lah sebagai comparison. Sebab SMAW is the one of the common method yang digunakan dalam industri welding lah. Okey, SMAW juga ataupun shielded metal arc welding ni kadang kita panggil juga sebagai stick welding. Okay, kalau you search stick welding, actually the same thing lah, right? Dan dia adalah common yang digunakan untuk fundamental welding process lah. Okay. Then when we talk about SMAW ni, biasa kita akan gunakan secara manual lah, kita kata manual. So manual welding process. Manual ni kita pegang dan kita buat. Okay. Dan dia dalam ni kita akan guna dalam standard, kita akan gunakan apa tu? Panggil sebagai electrode lah, electrode. Ataupun electrode is the one of the stick yang kita gunakan. Electrode itulah yang akan melt, yang akan cair dan akan produce the weld bit lah ataupun kawasan welding tu. Okay. Dan dia banyak digunakan dalam industri sampai hari ini lah. Okay. Walaupun dalam otomotif orang dah pergi kepada yang automation punya welding, but still untuk kerja-kerja kepalan ataupun kerja welding yang apa dalam oil and gas pun still kita akan gunakan SMAW lah. Okay. So biasa kita akan guna untuk repair pipelines ataupun apa-apa repair works dalam pressure vessel. Last week kita dah sebelum ni kita dah tunjuk dalam lecture sebelum ni, dan juga dalam offshore. Dalam offshore pun kita akan guna untuk structure dan sebagainya lah. Okay. So kita tak boleh kata dia adalah outdated, tapi dia adalah still relevant untuk industri pada hari ini lah. Okay. So dalam chapter ni kita akan revert kepada beberapa content lah. Okay. Hanyalah content kita. Kita akan pergi pada introduction, lepas tu kita akan tengok tentang overview untuk keseluruhan SMAW proses ni. Then kita akan pergi pada equipment dan juga electrode system, macam mana kita nak baca electrode. Bila kita dapat satu stick electrode tu, apa content dia, macam mana kita nak pilih electrode yang sesuai untuk kita weld kita punya metal. Okay. Dan kita akan pergi pada parameters ataupun apa yang effect pada quality of kita punya welding lah. Dari segi
cara pegang dia, dari segi kelajuan dia, ataupun dari segi power supply yang kita gunakan, semua akan efek kepada always will affect our quality lah. Okay. Then kita akan pergi kepada basic teknik, and then kita juga akan tengok juga dalam weld quality ni juga termasuk defect dia, apa jenis-jenis defect yang kerosakan yang berlaku. Then kita akan juga tengok apa teknik, apa cara yang sesuai untuk kita detect kita punya defect ni. Okay. Method apa yang kita akan guna. And then last sekali kita akan compare. Kita akan compare SMART ni dengan yang lain-lain punya teknik lah. Okay. Saya akan isi nama ni. Okay. Ini adalah learning objective. Learning objective maksudnya apa yang kita nak, apa yang sepatutnya awak akan dapat daripada chapter ni lah. Okay. First of all, identify the methods and tool used in SMART, maksudnya equipment ni lah. Equipment yang kita akan guna. So, alat-alat yang kita akan guna, so sepatutnya awak boleh kenal lah equipment yang kita akan gunakan untuk welding ni. Then second, recognize the common defect, kerosakan yang biasa lah. Okay? Dan termasuklah cara-cara macam mana kita nak inspect skill untuk kita inspect kita punya defect tu lah. Ada berapa jenis kerosakan ataupun berapa jenis defect. Either dia tu buat ada dalam weld, ataupun buat ada di atas, ataupun dia buat ada di bawah. So dia ada jenis-jenis defect ni, nanti macam mana kita nak kenal dia, dan juga macam mana kita nak measure dia, ataupun macam mana kita nak ukur dia punya defect ni. Okay. And then next adalah objektif dia, kita nak understand electrode macam saya kata tadi. Kod dia, electrode yang kita ada ni ada electrode ni. Electrode ni kita nak tahu kod dia, certain electrode mana yang sesuai untuk certain proses lah. Okay? And then select welding parameters, ini termasuklah cara kita nak weld lah, mostly ikut kelajuan dia, speed, contohnya speed berapa kita nak run kita punya weld, batu power apa kita nak guna, okay, power supply yang macam mana, and then berapa dia punya angle, sudut dalam kita weld tu berapa sudut dia. So itu adalah parameters dia. Then yang last sekali kita akan tengok cara kita nak set up kita punya welding lah. Okay, ni seperti mana kita dah ulang sebelum dalam chapter introduction. Kita dah sebut dalam welding kita guna untuk pressure vessel contohnya, okay, untuk kita weld kita punya body pressure vessel, nozzle contohnya. Then contoh kat entrance ni kita nak weld dia, support dia kita nak weld. So semua kita akan gunakan welding lah. Okay. Dan very common second adalah pipeline. Okay. Dalam pipeline sama juga flange dia. Dan kita nak gabungkan pipe ni, semua kita akan gunakan. Ada welding dalam automotive, kita guna welding dalam jambatan, dan dalam offshore punya structure. Yang ni kita akan guna welding. Dan welding yang kita guna ni dia adalah permanent, okay? Permanent type of welding lah. Okay? Permanent metal joining. So that means daripada satu plus satu combine jadi satu balik. Kita boleh kata maksudnya daripada dua komponen yang berbeza kita combine, dia akan jadi satu komponen, sort of macam tu lah. Okay? So dia akan jadi satu lah. So dia sebenarnya lebih kuat daripada kalau kita nak compare dengan mechanical ataupun yang kalau kita tak weld, contoh kita pakai bolt, screw, nut ni apa semua ni, yang ni dia sama juga, dia boleh bergabung juga, tapi dia adalah, kita kata dia dari segi kekuatan dia tak kuat lah. Okay? Sebab welding, bila kita join welding kita akan dapat stronger joint connection. Okay? So dia seolah daripada dua dia dah jadi satu item yang lebih kuat. Okay? Dan dia ataupun kita panggil monolithic structure. Maksudnya daripada dua dia jadi mono ni, that means dia jadi satu structure yang kuat lah.
Dia bukanlah dua structure yang berbeza. Okay? So dia jadi satu structure yang sangat kuat. Okay? Then kalau in term of berat contohnya performance dia. Kalau ni kita top up dengan bolts, dengan nuts apa semua ni, dia akan jadi tambah muatan lah. Okay? So dia akan jadi lebih berat lah. So bila kita weld, dia jadi satu combine sekali dan dia akan jadi reduce kita punya berat, kita punya item equipment kita lah. Okay? And then in term of sealing, sealing ni maksudnya nak seal, nak tutup rapat. Okay? Kalau kita pakai nut screw ni, dia boleh tendensi untuk bocor lah. Okay? Tapi bila kita pakai bila kita pakai weld, bila kita weld, maka dia tak bocor lah kita kata. Okay? So this is the example. Beza antara kalau kita pakai guna welding dengan mechanical fastener ataupun fastener ni melekat secara mechanical lah. Okay? Instead of kita pakai screw untuk lekatkan dua bahan tu, dua item. So sekarang kita terus joinkan dia, kita weldkan dia, terus dia jadi macam satu structure lah kita kata. Right. Okay, definition of arc welding. Arc welding is a fusion welding process where metals are joined by heat generated from electric arc between electrode and the base metal. Okay? Maksudnya fusion ni maksudnya dia menggunakan haba yang kuat lah. Okay? Disebut fusion, that means kita menggunakan, we are using various heat ataupun haba. Heat ni haba, haba yang bahang ataupun kepanasan yang sangat kuat yang terhasil daripada electric arc. Electric arc ni lah. Maksudnya bila kita dua benda join together ataupun kita kata bila litar, dia adalah satu bentuk kita kata kitaran ataupun litar lah. Bila litar tu lengkap, maka dia akan menghasilkan electric arc ataupun electricity, kita kata ada current. Itulah current itulah yang sebenarnya yang menghasilkan proses welding kita lah. Sebab itulah current pun dia antara parameter yang mempengaruhi quality welding kita adalah arc length ni. Arc length. Berapa jauh jarak kita antara electrode kita dengan metal kita ataupun dengan base, dengan yang kita nak weld tu lah. Okay. So itu juga ini akan beri kesan kepada quality welding kita. Okay. Dalam welding ni kita akan menggunakan temperature ataupun suhu yang digunakan sehingga 5,000 sehingga 7,000 degree Celsius. So suhu yang sangat tinggi lah. Okay. 5,000 hingga 7,000 darjah Celsius. Okay. Then heat melts both base metal and filler metal. Okay. Base metal yang ni base metal. Okay. Ni base metal. Yang ni adalah filler metal. Dalam dekat electrode ni dia ada filler ataupun dia ada bahan yang menyalut dia lah. Okay. So kita panggil sebagai filler metal lah. Okay. So dia dua-dua ni akan mencair dan dia akan mencair dan menghasilkan bentuk welding lah. Okay. Right. Solidification, pencairan ni, pencairan dan juga membentuk solid, membentuk pepejal yang mana dia panggil sebagai weld bit. Weld bit ni bentuk ni bentuk bit ni. Bentuk kita punya welding ni kita panggil sebagai weld bit nama dia. Okay. Dan kat sini dia kata molten metal form weld pool. Sini kawasan ni dipanggil weld pool. Weld pool ni maksudnya pool ni tasik, dia macam gaya tasik macam tu, dia bentuk seperti kolam yang penting lah later sebagai kita punya kita akan identify sama ada welding kita tu cantik ke tak cantik, dia berdasarkan bentuk ni lah nanti. Okay. Right. So ini adalah prinsip kita prinsipal untuk welding.
dalam kita membentuk macam mana apa tu kita kata current tu ataupun arc tu boleh terhasil electric arc ni, current elektrik ni boleh terhasil. Okay. So bila kita sentuh, bila elektrod kita ni, bila kita sentuh touch and lift. Bila kita sentuh dan kita angkat. Touch ni sentuh, lift tu angkat. Okay. Dia akan menghasilkan air gap. Air gap become ionized, creating an electrical conductive path. Okay. So, ingat macam tu ya. Bila kita sentuh, dia sebab dia adalah satu lintah yang lengkap. So, lintah yang lengkap. So, bila kita sentuh, so dia akan menghasilkan satu lintah yang lengkap, akan menghasilkan current lah kita kata. Dan bila kita angkat dia, so in between udara ni ataupun ruang kosong ni dia akan ada zarah-zarah udara kita kata. Udara ni dia akan ionize, dia akan menjadi tercas lah kita kata. Dia akan jadi charge. Okay. So dia ruang udara ni dia akan menjadi charge. Okay. Air gap akan menjadi ionized dan akan menghasilkan elektrik, akan menghasilkan satu jalur gelombang elektrik lah kita kata. Okay. Then yang ketiga adalah electric current akan mengalir through the ionized path resulting in stable electric arc, intense heat generation, and so dia akan menghasilkan satu current ataupun arc yang sangat panas, yang mana kepanasan itu boleh mencairkan metal ni. Itu yang kita kata 5,000 sehingga 7,000 degree Celsius. Okay. Setengah tu dia kata kepanasan matahari 5,000 5,500. So that mean panas itu macam panas matahari. Alam lah. So that mean this is from teori lah. Teori kata macam tu disebut kepanasan matahari sehingga boleh capai sehingga 5,000 degree Celsius. So begitulah juga panas kita punya elektrod ni. Okay. Right. Okay. Okay. Untuk kita punya shielded metal arc welding ni ataupun SMAW ni, untuk stick welding kita ada elektrod, yang mana elektrod ni kita panggil coated. Dia ada bersalut coating, salut lah. Okay. Elektrod ataupun elektrod ni yang bersalut. Okay. Yang dia ada dengan salutan yang macam-macam jenis item lah ataupun kita kata compound lah. Okay. Okay. Sama macam tadi, kita ulang balik. Arc ini yang terhasil between the coated electrode and the workpiece. Workpiece ni kita kata base metal kita lah. Okay. Workpiece, kita boleh sebut workpiece ataupun benda yang kita nak kerjakan dia. Ataupun kita kata base metal lah. Biasa orang sebut base metal lah. Base metal. B-A-S-E. Base metal. Okay. Ini proses ni lah. Kita nak tahu proses. Macam saya tanya, contoh soalan saya tanya, macam manakah proses konsep of SMAW? Cuma kita boleh berlaku. Ceritalah macam ni. Mekanisme dia, elektrod ni dia akan mencair dan akan menjadi filamental dan akan menghasilkan the flux coating provide gas shielding and slack. Bila dia berlaku pemanasan tu, bila dia berlaku elektrik dan dia akan cair, so coated tadi ni, yang ini dia akan menjadi sama ada asap, okay. Yang asap ni ataupun kita panggil sebagai shielded gas, ataupun dia boleh jadi slag yang melekat dekat atas metal metal bead kita itulah, okay, ataupun weld bead kita tu, okay. So gas ni sebenarnya dia menghalang daripada gas-gas lain yang ada di udara tu daripada merosakkan kita punya quality welding kita lah, okay. Begitu juga dengan slag, ataupun kita akan nampak satu selaput yang akan melekat dekat atas tu, yang mana later kita akan ketuk dengan tukul untuk buang selaput tu. Dia juga akan menghalang ataupun dia juga akan protect kita punya
welding kita lah, okay? Result welding kita tu, okay? So dia akan membentuk shielding gas dengan slag, kita panggil dua ni lah. Dan kelebihan untuk SMAU ni, dia adalah sangat simple dan dia sangat sesuai. Dia boleh dibawa ke mana-mana, kita boleh carry je equipment yang kita boleh bawa, dan juga dia sesuai untuk kita nak repair mana-mana tempat ataupun mana-mana area lah. Okay? Soalan saya tanya, apakah kelebihan SMAU? Ni antara jawapan dia lah, simple equipment, senang untuk kita bawa ke mana-mana dan sesuai untuk repair mana-mana equipment lah. Okay. Ni pun sama juga explanation dia, kita ulang-ulang kali supaya awak faham benda ni lah. Okay. Pertama ada berlaku electric stroke ni, berlaku menghasilkan elektrik. Bila kita kata 1 liter yang lengkap, dia akan menghasilkan elektrik. Okay. So arc is struck between the electrode dan juga metal, base metal maksudnya, antara electrode ni dengan metal akan menghasilkan arc. Heat melts electrode and base metal. Okay, dia akan mencairkan electrode dan juga base metal ni. Akan mencairkan electrode dan juga base metal. Molten melt solidify to form uniform weld bead. So macam saya kata tadi, yang cair ni dia akan menghasilkan weld bead, akan membentuk pepejal yang keras, yang mana kita kata bentuk welding tu lah, okay? Ataupun welding yang terbentuk tu dipanggil weld bead, okay? Okay, flux coating, yang ni tadi, yang coating ni dia akan mencair, dan kita ada shielding gas yang akan protect, macam saya kata tadi, shielding gas ni yang terhasil ni, asap-asap ni, shielding gas ni, dialah yang akan protect kita punya kawasan welding kita daripada terkena gas-gas lain yang kita tak nak. Contohnya gas hidrogen ataupun gas nitrogen. Sebab durang udara kita ni ada moisture, ada kelembapan. Di ruang udara kita ada juga gas nitrogen, okay? Ada juga gas hidrogen. Okay? So banyak gas-gas lain yang boleh menyebabkan kerosakan kepada welding kita, okay? Hasil welding kita. Jadi gas ni dia akan yang terhasil daripada pencairan elektrod ni. So gas ni lah yang akan menghalang, yang akan protect, yang akan menghalang daripada terkena gas-gas yang berada di udara ni lah. Okay? And then macam saya kata tadi, slag ni yang ni, slag akan terhasil, yang mana dia akan juga akan protect kita punya weld bead kita ni lah. Okay? Weld bead. Okay? Slag ni juga akan protect, yang mana slag nanti kita akan ketuk, dia akan buang dia lah. Okay. Okay, dalam proses SMAU ni, kita akan menggunakan continuous current, kita panggil current yang constant lah, yang berterusan. Okay? Kita menggunakan constant current. Okay? Supaya kenapa kita menggunakan current yang berterusan, yang constant ni, untuk kita menghasilkan stable welding arc. Okay? Yang welding arc yang terhasil tadi tu antara metal dengan elektrod ni welding arc yang terhasil ni pasal sini ni, okay, dia mesti kena stable lah, maksudnya dia mesti, kita kata constant, mesti cantik. So kalau nak dia constant tu, antara faktor dia adalah kita menggunakan current yang constant lah. Okay? Kalau current tu constant, maka kita akan dapat stable welding arc. Okay? Power yang kita gunakan dia boleh jadi AC, alternating current, ataupun DC, direct current lah. So, kita semua tahu dalam current ni ada dua, satu AC, okay? AC ni alternating, dia berubah-ubah current dia. Satu lagi DC. DC ni dia dia direct current dia. Okay? So AC dia satu jenis, DC ada dua jenis pula. Okay? Dalam DC ada dua jenis. Ada satu dipanggil DCEN, satu lagi DCEP. Okay? DCEN maksudnya direct current
elektrod negatif. Ingat itulah. Okay. Yang kedua DCEP, direct current elektrod positif. Beza dia dekat elektrod ni, kalau elektrod negatif tu, that mean dia negatif, belah elektrod ni adalah negatif dia punya sumber dia. Okay. Kalau direct current elektrod positif, belah sini adalah positif sumber dia. So dia antara dua tu lah. Okay. So nanti kita akan tunjuk apa yang guna direct current elektrod negatif, apa jenis elektrod yang kita akan guna untuk direct current elektrod positif. Jadi ada jenis-jenis lain juga. Okey. Okay, dalam power supply ni, power source ni, kita ada kat sini ada kabel, ada satu daripada source ni lah. Okay, welding machine. Then kita ada holder, okay, pemegang yang kita dah insulasi, insulated, maksudnya yang kalau pegang pun tak terkena renjatan elektrik lah. Okay. So insulated electrode holder. Lepas tu ada workpiece kita, bahan yang kita nak weld ataupun kita panggil base metal kita. Then kita ada kabel, this one, kabel. Dan kita ada clamp. Okay. So clamp ni dia boleh jadi kita clamp dekat meja atau workpiece kita ni duduk atas meja dan kita clamp dekat kaki meja. So yang penting bila elektrod ni kita akan bila dia menyentuh ni, so dia akan menghasilkan satu litar yang lengkap lah. Okay. So bila litar ni lengkap, barulah dia akan menghasilkan arc ataupun kita kata elektrik arc dekat bawah pada elektrod lah. Okay. Barulah dia akan jadi macam tadi lah. Udara akan terionize dan menghasilkan current flow lah in between ni. Okay, ni pun sama juga seperti gambar di atas ni, repetition je. Ada power supply, power source, lepas tu ada kabel, dan ada pemegang, electrode holder, dan ada electrode, ni this one. Dan kita ada nombor 5, ni arc dia, yang current yang terhasil tu. Nombor 6 adalah bahan yang kita nak weld ataupun workpiece ataupun boleh jadi dia adalah base metal kita lah, base metal. Dan yang ke-7 clamp. Ke-8 tak ada apalah, yang ini dibalik kepada source dia lah. Okay. Ni kalau kita buka elektrod tu, kita akan nampak macam ni bentuk dia kat dalam lah. Dia ada satu wire tengah ni, core wire. Sebenarnya core wire ni lah yang function dia untuk mengalir pengaliran current lah. Okay. Dan dia lah yang akan menjadikan metal yang kita akan tambah dekat atas yang akan mencair ataupun yang kita guna yang akan cair dan membentuk weld bead tadi, filler metal ni. Okay. So di luar ni ada flat coating, okay, yang kita panggil flat coating yang kita salut tu. Jadi flat coating ni tadi bila dalam proses welding, dia inilah yang akan terbakar kita kata, dan dia akan ataupun digunakan ataupun terbakar, dan dia akan menghasilkan shielding gas yang disebut tadi. Dia akan menghasilkan shielding gas ni dan juga menghasilkan slag. Slag tu yang ni, yang akan melekat pada weld bead kita ataupun yang kita welding tu lah, hasil welding tu dia akan melekat kat atas tu. Di mana slag nanti kita akan buang lah. Okay. Contamination shield, the flat coating is critical to prevent contamination from oxygen, macam kata tadi, nitrogen dengan moisture. Okay. So dalam udara kita ni kita ada banyak lah. Kita ada oksigen, kita ada nitrogen, maksud kita ada kelembapan, okay. Ataupun moisture ni maksudnya air lah, H2O. Okay.
So kita kenapa kita tak mahu ada oksigen? Kerana oksigen dia boleh menjadi karat. Okay? Oksigen kalau terkena besi dia akan jadi karat. Okay? Nitrogen pula kenapa? Nitrogen ni dia akan jadi kita panggil brittle. Brittle ni maksudnya dia akan jadi rapuh. Dia tak tahan kuat. Dan yang moisture ni pula dia akan jadi satu sebab yang mana kalau ada kelembapan dia boleh jadi kita panggil serangan hidrogen ataupun hidrogen yang menyebabkan bahan kita tu boleh jadi patah ataupun dalam istilah dia kita panggil sebagai hydrogen cracking. Okay. Maksudnya hidrogen yang boleh kacau lah kata-kata, yang boleh menyebabkan kita punya weld kita tu boleh jadi patah, boleh jadi rosak, serangan hidrogen tadi lah. Okay. Sebab itulah bila adanya gas ni ataupun shielded gas, gas penghalang ni yang terhasil daripada daripada proses tadi, daripada bila kita dah panaskan, dicair dan sebagainya, dah shielded gas ni lah yang akan menghalang daripada gas-gas ni, oksigen, nitrogen dengan moisture ni, daripada dia mengganggu ataupun menyebabkan kerosakan kepada welding kita lah. Right. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada size dan juga nanti kita akan tengok jenis-jenis elektrod, okey, termasuk bab elektrod. So common normally size elektrod kita panjang dia dalam 150 mm. Okey. 150 ni besar mana? Besar pembaris. Pendek besar saya 150 mm. Dan daripada 160 tu boleh pergi sehingga 460 mm. Ini panjang kita punya elektrod lah. Okay. Dan diameter, maksudnya ukur daripada hujung ke hujung, ni kita panggil sebagai diameter. Bentuk macam ni, sebut diameter ni, dia menjadi 1.5 sehingga 8 mm. Bergantunglah. Okay. Okay, kat sini, larger electrode diameter require higher current. Lagi besar lagi besar saiz kita punya elektrod ni, maksudnya kita perlukan current yang lebih tinggi lah. Okay? Current yang lebih tinggi. Dan dia boleh pergi lagi dalam lah, maksudnya lagi banyak lah dia dapat weld. Okay? Dan maksudnya kalau kecil kita punya elektrod, maksudnya sikit lah ataupun kecil lah current yang kita perlukan untuk mencairkan elektrod tadi lah. Okay. Right. So, point dia kat situ lah. Okay. So macam kalau tanya apa beza, apakah kesan, bukan kesan lah, apa function ataupun macam mana kena adjust current, contoh soalan macam tu kan. Jadi kita kena beritahu, okay, current ni kita akan adjust mengikut size elektrod. Okay. Kalau besar elektrod tu, maka besarlah current yang kita akan perlukan. Nanti dia ada table dia. Okay, kita akan tunjuk nanti. Okey, dalam slide ni kita nak cerita mengenai electrode classification. Okey. Elektrod ni kita ada kelas-kelas kan dia. Maksudnya kita ada kod dia ataupun ada nombor dia. Ya? Jadi kita bukan saja nak nomborkan dia. Nombor tu ada sebab dia lah. Okay? Antara sebab-sebab dia, sebab kita nak tengok kekuatan dia. Kekuatan yang terhasil, kekuatan kekuatan welding yang terhasil tu. Dipanggil ataupun kita sebut sebagai tensile strength. Okay? Tensile strength.
The strength of deposited wet metal. Kekuatan bila dah cair nanti berapa kuat dia. Okay. Yang kedua, kita ada nombor tu berdasarkan jenis bahan-bahan kimia dia, chemical makeup yang ada dalam salutan ni, dalam flux ni. Okay. Apa yang ada dekat luar tu. Okay. Dan yang ketiga, nombor elektrod tu berdasarkan current yang sesuai yang kita nak gunakan. Macam saya kata tadi, kita ada alternating current dan kita ada direct current, elektrod negatif, direct current, elektrod positif. Okay. So, current yang mana yang sesuai? Itu bergantung kepada nombor yang ada pada elektrod. So, elektrod yang biasa awak akan nampak E6010, E6011, 6012, 6020. Okay. Jadi, apa maksud nombor-nombor ni? Okay. Nombor-nombor ni bermaksud yang ini elektrod lah. Okay. Ini adalah elektrod. 60 ni adalah tensile strength. Okay. Bermaksud 60,000 PSI. Kekuatan dia lah. Okay. Kekuatan dia adalah 60,000 PSI. Okay. Nombor satu bermaksud welding position. Welding position ni dia ada banyak posisi welding lah. Sama ada horizontal, vertical. Okay. Nombor satu maksudnya semua posisi boleh guna untuk elektrod ni. Okay. Nombor kosong dekat belakang. Nombor kosong maksudnya coating type ataupun current yang sesuai. Kalau kosong, tengok dalam tabel kecil ni, kosong maksudnya yang elektrod kita tu dia di luar dia tu disalut oleh selulose sodium. Dan current yang boleh digunakan adalah direct current elektropositif. Macam tu. Kalau nombor belakang tu adalah nombor 2, dia adalah titania sodium. Dan current yang kita boleh gunakan adalah AC current dengan direct current elektronegatif. Dan dia ada tujuan dia lah. Okay. Kenapa kita yang gunakan yang kosong belakang tu biasa digunakan untuk kalau kita nak weld tu dalam contohnya. Okay. Ni kalau kita nak weld tu yang kita nak menghasilkan arc yang smooth. Ada semualah kat sini. Boleh baca sendiri tapi saya just nak beritahu apa maksud dia nombor-nombor ni. So, kalau ada soalan beritahu, okay, kita nak weld, kita nak pakai posisi yang sekian-sekian dan kita nak pakai jenis coating. Mungkin saya bagi table ni. Jadi, saya nak awak keluarkan apakah elektrod yang sesuai yang kita gunakan untuk proses kita. Dengan condition yang sekian-sekian ni, elektrod apa yang sesuai? Jadi, awak kena based on ni lah, panduan ni lah. Alright. Kita tengok elektrod ni contoh E6010. E6010 ni dia hanya menggunakan direct current elektropositif sahaja. Okay. Maksudnya direct current maksudnya sumber kita ni source ni yang ni mesti hanyalah direct current dan direct current yang elektropositif sahaja. Okay. Kalau kita nak pakai 6010. Okay. Dan dia sesuai untuk pipeline dan juga metal yang kotor lah. Okay. 6011 pula sama juga macam 6010 tetapi dia juga untuk yang dalamnya. Tetapi dia untuk dia ni kita boleh guna alternating current dan juga DC. DC ni maksudnya boleh jadi DCEN ataupun DCEN ataupun DCEP lah. Boleh guna dua-dua. Dan dia karakteristik dia sama macam 610 lah. Okay. Kalau E6013 pula, dia ni medium, maksudnya tak ada dalam kita nak pergi. Dia akan menghasilkan smooth bed. Dan untuk sheet metal biasa kita guna. Untuk 6013. 7018 kita ni adalah untuk
Kalau kita nak coating yang low hydrogen coating. Okay. Ini adalah kod dia. Kalau soalan tanya apakah elektrod yang boleh digunakan untuk kita nak coating, untuk kita menghasilkan low hydrogen punya coating, jawapan dia inilah E7018. Okay. Okay. Dalam pemilihan elektrod ni ada berapa faktor? Ada 8 faktor kat sini. Pertamanya adalah base metal ataupun yang kita material yang kita nak weld tu. Yang kedua, current apa yang kita ada. Yang ketiga, ketebalan dan juga kita nak weld tu bentuk macam mana. Okay. Yang keempat, joint design yang macam mana. Yang kelima, position. Macam kata tadi, kita ada banyak bentuk, banyak posisi. Boleh jadi posisi yang menegak ataupun posisi yang vertical ataupun posisi horizontal. Ada banyak posisi lah. Okay? Dan juga lain-lain ni lah. Efficient dia macam mana, environmental dia. Semua ada dia tempat tu mesti kena kering. Kalau dia kata tempat tu kita nak kawasan yang sensitif pada hidrogen. Jadi kita kena pakai yang low hydrogen punya electrode. Okay? Okay. Ini adalah Ini adalah gambar rajah ataupun jadual dalam pemilihan elektrod. Okay. Jadi secara asasnya dalam kita nak pilih elektrod ni, kita akan melihat kepada apa perkara lah. Pertama kita nak tengok kita nak dia tu yang jenis macam mana. Kita nak dia deep, kita nak weld dia dalam ke, ataupun kita nak dia tu low hydrogen saya kata tadi ya. Low hydrogen. Yang ni yang famous biasalah. Kalau sebut low hydrogen mesti 7018. Okay. Kalau kita nak kalau stainless steel kita guna 308L. Okay. Okay. Jadi different coating yang berbeza ni 60/10, 60/13 yang belakang ni lah. Dia akan memberi kesan kepada berapa deep weld yang kita nak menghasilkan tu lah. Okay. Berapa dalam. Okay. Biasanya kalau kita sebut kita nak menghasilkan weld yang deep penetration dia nak dalam, maka kita guna 60/10, 60/11. Macam itulah. Okey. Yang kedua, kita akan tengok kepada diameter elektrod kita. Okay. Small diameter, jadi kecil lah current dia. Okay. Besar diameter dia, maka besarlah current dia. Dan yang ketiga, kita nak tengok juga selecting of the right ampere, current yang betul tu untuk kita menghasilkan arc yang stable, yang cantik lah, dan uniform kita punya weld yang terhasil. Okay, contoh kita nak weld, kita nak tahu okay, kita ada 60/13 elektrod 60/13 dengan kita, dan kita nak tahu dan 60/13 ni dia saiz dia adalah 3/32 inci contohnya. Okay. Kita ada 60/13 dan 3/32 inci. Jadi kita nak tahu berapakah current yang perlu kita setting. Macam itulah. Okay. So kita pergi dalam table ni 60/13 3/32. Jadi dia adalah yang ni. Okay. So yang ni kita tengok dekat bahagian atas. So kita tahulah dia tu dekat mana lebih kurang. Ni range dia. Dan ini diberitahu antara 50 ataupun 60 ke 90. Okay, dia antara 50 ke 90.
Okay, contoh kedua, kalau kita ada okey 60-13 juga. 60-13 tapi saiz elektrod kita tu 1/8 inci. So kita nak tahu berapa setting power kita yang kita kena guna. Tengok jadual ni 60-13 1/8 kat sini dia punya tu dia. So mungkin dalam berapa tu? 90 ke 130. Jawapan dia 90 ke 130. Okey. So ni adalah diameter ni apa diameter elektrod kita. Right. Faham Ini cara jadual dia lah. Okay, katakan kita nak guna contohnya kita ada elektrod yang low hydrogen. Kita tahu low hydrogen kita tahu 70-18. Dan ketebalan dia kita kata 1/4. 1/4. Okey, contohnya ketebalan dia 1/4 inci. Boleh tengok dekat sini. So, berapa power yang kita kena setting? Kita kena setting power dia antara 300, contohnya 320 ke 400. Ini power yang kita kena set lah. In between ni lah. Okay, contoh, kalau kita power kita set tu, sepatutnya kita set power yang kita dah ni. Yang kita dah tengok jadual ni. Tapi kadang orang tu dia main bagi je power. Dia kata tak apa, slow pun boleh weld juga. Setengah orang kata macam tu kan. Terus dia pun weld lah. So bila dia weld, apa jadi? Kalau power ataupun elektrik terlalu slow, low ampere, okay, setting below the recommended range can result in poor penetration, electrode sticking to the metal. Okay, kalau lah kita slow sangat power dia, tak cukup power, kesan dia kita takkan dapat apa tu yang cantik lah, yang dalam lah. Dan juga dia boleh jadi elektrod itu dia akan melekat kepada metal kita. Okay. Okay. Sebaliknya kalau contohnya yang ni yang kita dah kira untuk E7018 saiz 1/4. Jadi kita dah tengok jadual ni lebih kurang 320 ke 400 kan. Okay. Tapi kita setting sampai 500 contohnya. Sangat tinggi kita set. Apa akan jadi? Kalau terlebih power, consequence of excessive ampere, running too hot can lead to excessive spatter and unstable arc works integrity. Okay. Dia akan menyebabkan kita akan menghasilkan macam percikan-percikan ni. Kita sebut sebagai spatter. Okay. Yang mana spatter ni dia akan berselerak lah ke atas kita punya metal kita. Dan juga kalau terlalu kuat power, kita akan dapati yang arc kita ni, elektrik ni dia tak stable lah, tak konsisten. Jadi dia akan menghasilkan weld yang tak cantik lah. Okay, jadinya yang terbaik adalah untuk kita mengurangkan defect adalah kita stay dalam within the recommended range ataupun follow the chart lah untuk kita mengurangkan spatter tadi dan untuk kita memastikan bahawa weld bit yang terhasil itu adalah uniform lah, adalah cantik. Okay, ini sama macam tadi. Yang mana kita ada power supply, kita ada clamp, kita punya base metal, kita buat base. Bola dia ada satu connection yang lengkap, bola dia akan menghasilkan elektrik lah. Okay. Sama juga, banyak benda sama. Kita ada sama macam tadi. Okey. Jadi macam mana kita nak menghasilkan, dalam menghasilkan arc ni, arc striking ni dia ada berapa kaedah. Okay. Yang pertama kita pakai scratch method dipanggil lah. So scratch method, that mean kita macam kita
tarik je dia. Okay. Drag electrode across the metal surface. Kita tarik macam ni, kita tarik je macam ni. So kita tarik, kita angkat lah sikit. Slightly kita lift, angkat. Jadi dia akan menghasilkan current lah. Okay. Yang kedua, kita sentuh daripada atas. Daripada atas, kita turunkan dan kita angkat. Yang ni kita panggil sebagai tap method. Okay, ni method yang kedua lah. Yang tadi panggil scratch method. Method yang pertama, scratch method. Okay. Yang kedua kita panggil sebagai tap method. Okay. Kita tengok video ni. Kalau dalam awak punya apa tu? Link yang saya bagi tu, awak boleh play lah video tu. Sini saya tengok dekat sini. Macam mana bentuk, macam mana dia buat tu. Saya slowkan sikit speed dia. Yang ni adalah scratch method. Okay. Yang kedua, tap method. Tap method ni dia tak tarik panjang. Tapi dia seolah macam scratch juga. Tapi dia tap macam tu ya. Sekali lagi ya. Yang ni adalah scratch method. Macam awak goris, awak buat satu garisan. Lagi dia pergi daripada kiri ke kanan tu panjang sikit lah. Kalau yang ni tap tu dia atas. Sepatutnya dia lebih cantik, dia buat straight lah. Itu adalah dua bentuk. Nampak macam tak banyak beza, tapi dia adalah dua kaedah untuk kita menghasilkan arc tadi. Okay. Okay, untuk apa tu? Untuk tap method ni kadang-kadang dia pun boleh melekat. Sebab biasa memang tap method ni orang yang profesional lah, dia akan gunakan tap method. Okay. Dan orang yang biasa baru belajar ni memang kita akan gunakan scratch method lah. Sebab scratch method dia lebih senang lah sebenarnya. Tap method ni dia agak susah sikit. Okay. So kalau tap method ni dia melekat, electrode tu melekat pada kita punya base metal, maka kita kena, kaedah dia kita kena twist. Okay. Kita kena pusing electrode dia. Pusing untuk kita cabut balik daripada melekat tu lah. Okay. Okay, sekarang kita masuk macam mana posisi electrode. Electrode positioning. Posisi electrode. Okay. Kalau tengok kat sini, kalau kita tengok daripada depan, okay, electrode ni, ini electrode kita. Ini mata kita dari depan, kita akan nampak electrode tu straight. Dia kena menegak. Okay. Atau gambar dalam saya punya video tengok muka saya ni. Okay. Ini work metal kita. Okay. Kalau daripada sini, daripada sini, macam ni lah. Okay. So, dia adalah straight ni. Daripada depan awak akan nampak kayu ni macam straight je lah. Okay. Tapi sebenarnya kalau daripada tepi, dia adalah sengit macam tu. Dari depan nampak straight, dari tepi nampak sengit. Okay. So daripada depan, dia adalah straight. Okay. So daripada tepi, tengok ni direction of welding ni. So that means daripada tepi kita akan tarik macam tu. Okay. So dia ke sana. So dia adalah sudut ni adalah 10 ke 30. Kalau soalan tanya apakah sudut yang sesuai, yang sepatutnya dalam kita memegang electrode, jawapan dia adalah 10 ke 30. Okay. Kalau soalan dia bagi option 40 ke 50, A 40 ke 60, B 10 ke 30. Awak kan jawab 10 ke 30 lah. So kena ingat dia punya sudut dia. Okay. Right.
Ini yang common lah, 10 ke 30. Okey, kita tengok dekat sini. Okey. Ini adalah untuk butt joint. Butt joint ni maksudnya kita daripada atas, menegak ni, yang kita straight je atas dia, itu adalah butt joint. Contoh kita nak joinkan antara dua metal macam ni, straight ni kita panggil sebagai butt joint lah. Okay. Ataupun kita nak buat tengah ni, kita panggil butt joint. Kita nak tengok gambar lebih jelas butt joint tu macam mana. Ni butt joint straight ni. Yang ni kita panggil sebagai T-joint kalau daripada tepi. Okay. Kalau gabung antara atas dengan bawah, letak satu lapis, satu layer macam tu, dan kita nak buat ujung ni, kita panggil sebagai lat joint. Okay, balik pada kat sini tadi. Okay, butt joint, macam saya kata, working angle dia, yang ni working angle dia adalah 90. Tetapi travel angle, bila kita nak tarik dia, kita nak travel dia ni, direction ni, kita kena 10 ke, dan ni 10 ke 20. In fact, 10 ke 30. Yang lebih tepat lah. 10 ke 30. Okay. Untuk fillet joint, ataupun T-joint tadi, yang bahagian tepi, contoh macam ni, ni adalah fillet joint, T-joint. Yang ni, awak tak boleh lah nak letak, elektrod tu straight, sebab straight ada ni kat atas dia. Jadi awak kena sengitkan elektrod awak tu macam ni lah. Tengok pandangan tu, sudut dia 45 darjah. Sudut dia adalah 45 darjah. Kalau butt joint tadi, kalau tak ada ni, kalau tak ada yang kubah atas ni, bentuk dia macam ni. Nak lukis ni. Macam ni lah. Okay. Then, yang ni, sudut dia, awak akan gunakan sudut yang 90 darjah lah. Sudut kita buat kerja tu. Tapi bila dah ada, atas tu ada komponen lain kat atas ni, dan awak nak gabungkan dua ni, jadi awak kena condongkan awak punya elektrod tu kepada 45 darjah. Kita panggil working angle 45 darjah. Tapi dalam sudut kita nak tarik tu maintain juga 10 ke 30. 10 ke 30. Okay. Lap joint. Okay, lap joint tadi yang kita sebut atas, dan di atas letak ke atas yang bawah, kan? Ni. Lap joint ni. Kita ada satu kubah ni, ada kubah yang kedua, kita letak di atas macam tu. Ni kita panggil sebagai lap joint. Berapa sudut? Macam ni sudut dia, ni daripada atas 90 kita pegang. Tetapi dalam kita nak tarik ni, dan kita nak gerakkan ni, kita tarik dia dalam sudut 10 ke 30. Okay. Yang ni, kita tak boleh nak letak tegak, sebab tegak tu ada kubah ni. Jadi kita kena letak elektrod kita macam sengit lah. Jadi kesengitan tu adalah 45 darjah. Dan tarik nak berjalan tu sama juga 10 ke 30 darjah sudut dia. Okay. Tetapi untuk lap joint, berapa sudut yang sesuai? Sudut yang sesuai adalah 30 ke 60 darjah. Okay. 30 ke 60 darjah, dan nak travel dia pun 10 ke 30 darjah. Yang corner joint sama macam ke fillet joint lah. T-joint lah, sama lah. Okay. Sudut 45. Dia punya 10 ke 30. Okay, itu adalah sudut dia. Okay, tadi kita dah beritahu dia ada beberapa faktor dia. Antaranya adalah kedudukan dia, sudut dia. Dan yang seterusnya adalah macam mana pergerakan dia. Untuk butt joint ataupun kita nak buat straight line ni, biasa kita akan buat kita panggil sebagai stringer beat. Kalau ada gambar rajah sama ada macam ni ataupun macam ni lah. Okay. Ni kita panggil stringer beat. Kalau kita kata, kalau soalan tanya sebutkan 3 bentuk
ataupun 3 kaedah dalam kita membuat dalam kita welding lah. Okay, pertama kita panggil sebagai stringer bead. Stringer bead maksudnya kita buat straight line punya movement, straight je. Yang kedua kita panggil weave bead. Okay, side to side movement. Okay. So dia kita masihkan macam ni lah. Dan yang ketiga wave patterns. Sebenarnya wave pattern ni, wave bead ni part of wave pattern juga. Tapi kita ada banyak lagi pattern-pattern yang lain. Ada zigzag pattern, ada circular pattern, ada C shape. Yang ni tak saya ni J shape ataupun C shape ni. Ada bentuk macam ni. Bentuk C. Okay. Ada yang bentuk kita nak buat tu kita bentuk nombor 8. Tentulah. Okay. Okay, yang pertama stringer bead. Stringer bead ni dia adalah tujuan dia kalau kita nak dalam dia punya penetration tu lah. Kita nak welding itu tu masuk dalam. Okay. Yang ni adalah sesuai kalau kita nak weld pipeline lah. Okay. Deep penetration, dia dalam dia boleh masuk lah. Okay. Pipeline. Yang kedua kita panggil weaving bead. Okay. Yeah. Weaving ataupun weave bead ataupun weaving bead dua-dua boleh. Yang ni biasa kita nak biar dia dalam ataupun kita nak biar dia lebar sikit lah. Biar dia lebar dia punya. Macam ni kita nak nipis dan dalam. Yang ni kita nak biar dia lebar macam tu. So kita main sikit dia. Kita tak adalah tarik straight macam tu. Kita main sikit dia biar dia jadi lebar lah. Biasa kita guna untuk cover wider area. Ataupun biasa kita guna untuk plate yang tebal-tebal. Kalau kita akan guna kaedah weaving bead ni lah. Okay. Thick plate groove. Okay. Yang ketiga kita panggil sebagai weave pattern ataupun salah satunya sebagai zigzag. Zigzag ni biasa kita guna untuk T-joint bahagian tepi-tepi ni. Kalau tepi ni biasa kita akan buat zigzag. Okay. Biasa side lah untuk bahagian tepi. Side function. Kita guna T-joint ataupun vertical punya joint. Okay. So ni adalah 3 bentuk, 3 teknik dan juga untuk kita apply dekat mana. Right. Okay. Bentuk bead ni dia bergantung kepada berapa karakter, berapa faktor. Pertama, berapa laju kita travel speed. Yang kedua, sudut yang kita guna. So, yang ketiga, arc length. Arc length ni saya kata tadi antara antara kita base metal kita tu dengan electrode kita tu, jarak antara dua ni kita panggil arc length. Okay. Jarak antara base metal dengan electrode kita. Dan yang keempat bergantung kepada base metal punya ketebalan lah. Okay, this parameter determine weld quality. Kita tengok kesan sudut tadi. Yang tadi kita dah cerita pasal sudut dekat atas ni. Okay. Apa kesan sudut kepada quality of kita punya welding kita? Okay. Antara kesan dia adalah kalau sudut ni terlalu kecil, okay, lebih kecil daripada 10, maksudnya dia hampir-hampir menegak. Ni 10 ni dikira daripada atas ni. 10. Kalau sudut dia terlalu kecil, kita tak akan dapat penetration ataupun dia tak akan dapat pergi ke dalam ya. Kalau sudut terlalu besar pula, dia akan menyebabkan terlalu banyak
yang terhasil lah, tak cantik lah. Yang betulnya nak menghasilkan uniform bit ni kita kena hasilkan sudut antara 10 ke 30 tadi sebut tadi 10 ke 30 tadi, olah dia memberikan bit yang cantik lah. Arc length pun sama juga, akan bagi kesan juga kepada kita punya bit kita ataupun weld bit kita ni. Kalaulah tak stable, kita buat kejap panjang kejap pendek ataupun terlalu pendek lah, khususnya terlalu rapat dengan kita punya ni sebenarnya dapat sama. Ni rapat, mungkin saya rendahkan lagi, yang ni dia dekat bawah ni ke, terlalu rapat kita akan dapat arc yang tak stable. Okay? Kita akan menghasilkan arc yang tak stable dan dia boleh jadi dia akan melekat stick. Okay, elektrod akan melekat, akan stick kepada base metal kita lah. Okay? Kalau terlalu jauh, dia akan menghasilkan spatter ni, saya kata spatter tu, percikan-percikan ni, dan dia menghasilkan weld yang kita kata tak kuat lah. Weak weld. Okay, weld kita yang terhasil tu weld yang join yang tak kuat. Okay, yang cantiknya bila kita berada pada kedudukan yang betul, maka kita akan dapat menghasilkan bit yang kemas lah, yang smooth ni, kita kata Okay. Itu faktor yang pertama angle tadi, yang kedua adalah arc length tu sendiri. Yang pertama angle, yang kedua arc length, yang ketiga travel speed. Yang ketiga travel speed. Kalau kita terlalu slow, kita tak ikut speed yang betul, terlalu slow kita lalu dia, maka kita akan menghasilkan terlalu lebar ataupun bit yang terlalu besar lah. Okay? Tapi kalau terlalu laju, kita akan dapat weld yang sikit lah. Jadi speed yang betul akan menghasilkan proper weld bit formation, bit yang cantik. Okay? Ini dia jadi lemah lah ni, weak. Lemah lah, welding tu tak kemas lah kita ataupun tak kuat. Okay, ni contoh kalau weld tu yang tak cantik ni antaranya dia ni tak masuk, tak kemas lah, patutnya dia masuk dalam lagi. Kalau dia penetrate cantik, dia kemas sampai ke bawahnya lah. Okay. Poor penetration. Yang kedua, overlap. Overlap ni maksudnya atas ni batu kita ada pula layer lain ke atas, dia bertindan-tindan. Okay. Bad overlap. Yang ketiga, rough, uneven bit. Maksudnya tak smooth lah, tak cantik. Dia kasar, dia punya bentuk dia. Yang keempat, banyak spatter ni. Spatter ni lah, percikan-percikan ni. Okay. Banyak. Dan yang kelima, crater formation. Crater ni ada lubang kat sini. Kalau lah dia boleh jadi berlubang dekat ujung ni. Dia memang akan ada lubang juga, tapi lubang dia besar. Kalau yang bit yang tak cantik lah. Kalau bit yang cantik, dia moderate je. Dia cantik-cantik je lubang dia. Form dia uniform ataupun bentuk dia adalah seragam kita kata dan dia tak ada overlap, tak ada bertindan-tindan, dan dia cantik je, penetrate, good penetration. That mean daripada sini ke sini penuh je penetrate dia, masuk. Tak nak dia tak cukup penetrate, kadang kalau penetration tu tak cantik, dia adalah mungkin macam ni je. Seperti ni dia kena rapat sampai ke atas lah, sampai kena penuh lah. Macam tu. Saya kemas lah.
Macam tu. Okay. Spatter ataupun yang mecik-mecik ni ada, dia mesti akan, tapi dia minimal lah sikit. Right. 10 slide terakhir kita. Join yang biasa kita akan nampak. Yang kita pun dah cerita tadi. Pertama kita sebut butt joint. Yang kedua, kalau dia bertindan atas tu kita sebut lap joint. Yang ketiga, kalau dia antara T, bentuk T ni kita sebut sebagai T joint. Okay. Okay. Yang kedua adalah posisi orang yang welding tu, orang yang pegang tu, sama ada dia weld daripada atas. Kalau atas tu panggil flat. Kalau dia belah tepi dia panggil horizontal. Kalau dia horizontal ni, sebenarnya horizontal ni macam ni lah. Okay. Kalau vertical, dia macam ni, sama ada atas ke bawah. Ni dia panggil vertical. Dan yang ni yang paling susah, overhead. Maksudnya dia nak weld atas kepala dia. So dari segi kepayahan dia, yang flat ni antara yang paling senang lah. Okay. Kalau flat, kod dia sama ada 1G ataupun 1F. Okay. Apa ada maksud dia? 1G maksudnya butt joint ataupun groove weld. F ni maksudnya fillet joint. Okay. Yang ni kita panggil, yang ni F lah. F, yang ni G. Yang ni pun F juga. Okay. Jadi dia ada, okay, satu. Kalau flat ni, ni nombor 1. Ni nombor 2. Ni nombor 3. Ni nombor 4. Okay. Kalau kita kata saya nak weld secara atas, apa nama welding tu? Dia mesti, apa kod dia? Dia adalah 1F. Atas 1G. Kita nak weld yang biasa ni butt joint. Kalau 1G contohnya, 1G adalah, 1 adalah flat, G itu adalah butt joint. Kita ambil contoh. Contoh kalau 2F. 2F maksud dia apa? 2F maksudnya, 2 tu maksudnya horizontal. This one. F maksudnya fillet weld. F fillet weld. Fillet weld, tengok pula kat bawah ni. Okay, tak cerita. Fillet weld maksudnya antara dua ni lah. Lap joint ataupun, lap joint ataupun T joint. Dua-dua ni adalah F. Okay. So, okay. Contohnya, contoh 2F ni maksudnya, sebagai contoh untuk 2F. Bila kita sebut 2F, dia adalah, okay, satu kita ada kubah macam ni. Okay. Satu lagi kita ada kubah ataupun kita ada cube yang kita nak sambung dia. Macam ni. Macam ni. Okay. So sekarang ni kita nak weld dia kawasan ni. Ini kita akan panggil sebagai 2F. Kenapa 2F? Sebab dia adalah dalam bentuk horizontal. Okay. Dan dia adalah dalam bentuk T-joint. Okay. Dia itu adalah T-joint. Okay. T-joint adalah F. Okay. Jadi, kita panggil dia sebagai horizontal position fillet weld ataupun fillet weld ni adalah sama ada T-joint ataupun lap joint lah. Okay. Faham
So, contoh yang kedua 3G. Apa maksud 3G? Vertical position groove well. Vertical position groove well. Vertical macam ni. Okay. Vertical kita tahu macam ni. Okay. Dan dia adalah groove well. Groove well macam ni lah. Maksudnya kita nak weld. Contohnya kita nak weld. Kita nak weld satu ni. Dan kita nak weld dia tu, nak weld daripada macam ni. Weld straight je. Jadi dia keadaan menegak. Ini kita panggil sebagai 3G. Sebab dia adalah bentuk vertikal. Okay. Ini vertikal. Dan dia adalah straight je. Bila straight ni, kita panggil sebagai groove weld. Ataupun groove weld ni, dia adalah butt joint lah. So, mereka sebut 3G, vertical position groove weld. Inilah bentuk dia. Kalau kita kata 3F. 3F macam mana 3F? Okay, 3F. Kita ada satu lagi kubah dekat sini. Okay, 3F. Untuk kita ada ni. Dan kita ada apa tu? Metal yang kedua yang kita nak gabungkan dia ni. Jadi tak nampak lah metal bukan ni. Awak belajar AutoCAD kan, jadi yang ni pun pandangan belakang ni tak nampak lah. Okay. So kalau kita nak joinkan dua ni. Kat sini. Nak kita weld kat situ. Dia adalah secara vertikal dan dia adalah fillet weld. Maksudnya dia adalah T-joint ataupun T-joint lah yang gabung dua ni. Dan kita nama dia sebagai fillet weld lah. So, dia adalah kalau kita tanya, ini kita sebut apa? Jadi kita akan sebut dia sebagai vertical position fillet weld. Ataupun vertical apa dia? Vertical adalah nombor 3. 3, fillet weld adalah F. 3F. Itu dia. Okay. Jadi ini kenapa dia susah berbanding dengan yang flat position? Sebab kalau vertical ni dia boleh jadi, dia pakai gravity. So maksudnya dia boleh jadi apa tu? Boleh jatuh ke bawah lah, kita kata kan. Kalau yang atas kepala, yang tu lagi susah. Sebab itulah dalam welder, dia ada skill dia dan dia ada apa kita panggil cert dia. Awak ada cert apa? Saya ada cert 1G. Ada orang dia ada cert 2G. Ada orang dia ada cert. Biasa yang 2G tu dia akan ada 1G jugalah. Okay. Yang ada 4G. Kalau yang ada 4G tu dia akan ada semua sekali. Macam tu lah. Apa dia? Okay. Okay. So jenis-jenis weld. Okay. Kalau pergabungan dua ni kita panggil sebagai square groove weld. Okay, dia petak macam ni. Okay. Yang ni kalau dibentuk macam ni bentuk V groove weld. Kalau kita nak atas bawah double V groove weld. Okay, double. Kalau ni satu rendah satu tinggi kita panggil bevel groove weld. Kalau yang ni kalau dia dua item sebagai corner joint, dia hampir sama dengan T-joint ni sebab dia bentuk T. Ini kita panggil T-joint. Kalau yang ni biasa, yang ni biasa kita kat sini kita ni. Okay, yang ni kita panggil sebagai lap joint kat sini. Terus selesai.
Okay, yang ni sebagai edge joint. Sama dengan groove weld tadi. Okey, di mana kita gunakan semua joint-joint ni, jenis-jenis joint ni. Okay, untuk groove weld, yang square groove weld ni biasa kita guna dalam ni lah. Contohnya dalam nak gabungkan antara tank ni lah, dalam tank thin metal plate simple lah. Untuk simple kita akan guna square groove. V groove ni untuk pipeline biasanya. Pipeline pressure vessel kita guna V groove. Okay. Ni awak nak baca boleh baca sendiri lah, tapi saya nak tunjuk di mana kita guna je. Okay. Double V groove maksudnya atas dengan bawah. Tak apa jelas ni. Maksudnya ini sepatutnya gambar dia macam ni, double V groove tu macam ni. Okay. Yang ni kita guna untuk material yang besar-besar, heavy structure. Dan bevel groove, yang ni kita guna biasanya untuk shipbuilding. Okay, ingat tu je lah. Okay, corner joint, ni untuk buat frame. Lap joint biasa kita guna untuk automotive body panel. Okay, edge joint untuk thin sheet. Right. Okay, kenapa pentingnya kita ada coding ni? Okay. Satu, kita ada dari pihak engineer. Okay. Satu lagi orang yang buat kerja. Dan satu lagi orang yang inspect. Okay. Jadi supaya pentingnya kita standardize ni untuk kita mengelakkan daripada misinterpretation, tersalah tafsir dari segi joint-joint ni lah. Okay. Satu lagi kita nak make sure dalam kita weld tu kita kena follow peraturan dia, sequence dia. Okay. Dan yang ketiga dari segi standard lah. Quality control inspection kena follow standard lah. Okay. Okay, ada satu lagi coding yang biasa kita akan gunakan untuk kita menentukan joint ni. Okay. Contohnya L2S2. Okay, contoh. L maksudnya lap joint. Okay. 2 maksudnya both side, kiri kanan ataupun dua belah kita nak join. Lap joint tadi kita ingat balik, lap joint yang ni lah. Yang ni lah. Okay. So that mean both side. Belah sini pun kita nak buat, belah bawah ni pun kita nak buat juga. Okay. Lepas tu L2S square groove. Okay. Maksudnya kita akan gunakan inilah. Letak macam ni. Then sequence number. Bila kita nak aturan dia. Order dia, welding sequence number. Kalau L2S.2, ini contoh lah contoh coding dia. L2S.2, L maksudnya lap joint, 2 maksudnya kita welding both side, S maksudnya square groove, 2 maksudnya dia ada kedudukan nombor 2. Macam itulah.
Ini contoh yang kedua, kalau B2VF. Okay. Apa maksud dia? B maksudnya butt joint. Butt joint ni straight tadi tu. 2 maksudnya welding pada dua-dua side. V maksudnya V groove. Double V groove. 3 maksudnya dia ada perdudukan yang ketiga. Oh, V groove. Bukan double V groove. Ni BVV. B2V. Patutnya sini V groove saja, bukan double V groove ni. V groove. Tapi sebab dia auto kan, sebab kita guna untuk both side, dia jadi double lah. Tapi bila sebut V groove pun dah betul juga. Dan dia adalah sekuen yang ketiga. Ini adalah contoh lah. Contoh kalau ada apa tu? Ada soalan, tanya macam mana kita nak kod apa nombor tu, apa maksud dia contohnya kan. Jadi cara nak kita nak kena pasti tu macam tu lah dia punya nombor-nombor dia. Kalau kita nak bagi contoh lainnya saya tengok kalau ada contoh lain. Itu B1S.3 yang common lah kadang orang guna. Okey, contoh yang ketiga, contoh saya bagi satu contoh B1S.3. Okay. Soalan macam ni. Apakah macam mana kita nak baca dia ni? Kalau soalan tanya dalam kita nak apa tu? Dan kita nak join ni, apa maksud B1 B1S3? Okay, jadi cara baca dia adalah baca daripada depan. B tu adalah butt joint. Then S tu adalah satu tu adalah welded on one side. Welded on one side. S square groove. 3 sequence number 3. Macam tu lah. So ni adalah formula dia. Okey, sebelum kita 5 slide yang terakhir ni, kita pergi tengok dekat jenis-jenis welding defect. Okay. Kita nampak daripada luar memang nampak cantik welding. Tetapi kalau kita pergi dengan dekat, nampak melekat. Tapi dia sebenarnya ada beberapa bentuk-bentuk dia lah. Okay. Yang ni yang ideal. Yang ideal macam saya sebut dalam sebelum ni. Maksudnya welding kita tu penuh. Cantik sampailah ke bucu-bucu ni. Okay. Weld bit kita. So ni ada ideal weld yang kemas lah. Okay. Kalaulah weld kita tu dia ni gambar ni tak apa cantik ni. Ataupun kita kata dia ni macam ni. So yang ni dia tak penuh kita kata ada ruang kosong ni. Kalau macam ni je. Ni kita panggil sebagai undercut. Okay. Yang ni biasanya sebab mungkin current terlalu tinggi ke. Lepas tu yang ketiga, yang ni adalah incomplete
fusion. Yang ni kita nampak dia ni tak berapa ada tempat yang apa tu, dia beza lah color dia ke apa ke. Maksudnya ada tempat yang betul-betul yang tak panas betul. Okay. Yang ni yang very common, yang ni ada crack. Yang ni yang very common lah. Okay. Soalan pun biasa banyak tanya apa bentuk. Kita panggil dia sebagai crack lah. Nanti kita akan pergi detail apa maksud crack. Yang ni kalau ada lubang-lubang, kita nampak lubang-lubang panggil sebagai porosity. Porosity itu maksudnya berlubang-lubang. Okay, yang ni adalah gambar ni. Ini gambar daripada atas pula. Maksudnya gambar daripada atas kita akan nampak ada percikan-percikan ni. Ini sebagai spatter. Okay, yang ni adalah slack inclusion. Slack inclusion kan saya kata tadi sebelum ni kan, daripada elektrod kita tu ada coating, okay, yang menyalut elektrod ni. So coating ni nanti dia akan menghasilkan shield gas yang akan menghalang daripada apa tu, moisture, akan menghalang daripada oksigen, akan menghalang daripada nitrogen, yang akan merosakkan kita punya watt ni. Dan juga dia juga akan menghasilkan slag. Slag ni satu selaput. Biasa slag ni dia ada kat atas. Okay. Jadi bila dah sejuk, kita akan ketuk slag ni dan kita akan nampak weld bit je lah kat dalam. Tapi sekarang ni slag ni dah termasuk dalam ni. Ini dipanggil sebagai slag inclusion. Okay. Slag inclusion ni maksudnya mungkin disebabkan oleh tak bersih masa kita, sebab biasa sebelum kita nak weld tu kita kena cuci, kita kena cleankan betul-betul. Mungkin sebab poor cleaning biasanya. Sebab kita tak clean betul-betul. Okay. Yang ni adalah incomplete penetration. Incomplete penetration maksudnya kita nak biar dia cantik sampai ke sini tapi ni dia tak complete. Okay. Yang ni yang next, yang terakhir ni adalah overlap. Overlap ni biasanya kita dah weld sekali, lepas tu kita weld lagi sekali, dia akan bertindan. Jadi dia pun tak kuat lah sebenarnya kita kata. Itu pun kita tak nak. So ni adalah defect, jenis-jenis defect. Kita boleh pecahkan defect ni sebenarnya kepada 3 bahagian. Yang merah ni yang bahagian dalam. Okay. Crack ni bahagian dalam. Biasa yang kritikal lah. Porosity pun, lubang-lubang pun bahagian dalam. Ada gas yang terperangkap ataupun ada lubang-lubang yang bentuk lubang-lubang dalam kita punya weld bit kita. Dan yang ketiga adalah slack inclusion tadi. Ada yang slack tadi tu yang masuk ke dalam kita punya weld bit kita lah. Okay. Sebelum tu kita pergi apa maksud welding defect. Welding defect ni sebenarnya adalah imperfection in the weld that reduce strength, quality or performance. Okay. Benda yang tak perfect dalam welding kita yang menyebabkan dia menjadi kekuatan strength jadi tak kuat lah. Okay. Dan quality pun jadi tak bagus dan performance dia pun tak tahan lama kita kata. Dan dia boleh can lead to failure in pressure vessel. Dia boleh menyebabkan nanti boleh kerosakan lah, sama ada pecah, rosak ke patah ke, itulah. Okay. Untuk bahagian luar, bahagian surface ni kita boleh katakan ada 3. Satu spatter tadi yang ni, yang percikan-percikan dekat luar. Yang kedua undercut, a groove metal at the wedge. Undercut maksudnya dia dah termakan sikit ni. Yang ni sebenarnya sama ada di dalam ataupun ni dia termakan ni. Dia tak kemas macam ni lah. Kalau yang ni dia tak ada undercut tu.
dekat, lepas tu overlap. Overlap tadi ni lah. Kita dah siap satu apa? Dah buat satu, dah buat, lepas tu kita buat pula ke atas dia. Dia overlap antara yang first dengan second lah. Okay, so ini 3 ni. Dan yang berkaitan dengan haba, kita boleh kata fusion related defect tak complete, weld ni tak rapat betul-betul. Okay. Dan yang ketiga, weld does not reach full depth. Sama ada dia ni tak betul-betul weld ataupun dia ni tak penetrate sampai habis lah. So itu adalah tiga ni. Jadi apa maksud crack? Definisi crack kita boleh katakan tear ataupun fracture. Okay, tear, fracture ataupun fissure. Tak apalah kataannya. Awak sebut fracture ni retakan di dalam weld ataupun base metal yang kita akan nampak sebagai straight line. Ayat yang paling senang itulah. Kenapa crack ni bahaya? Kerana dia boleh menjala, dia boleh berjangkit kita kata ya. Bila ada tekanan dia akan lagi banyak dan akan membawa kepada brittle, pecah lah, rapuh. Okay. Dan kadang kita tak nampak. Jadi sebab itulah kita kena buat inspection. Walau kita nampak ada crack, terutama sekali yang bahagian, sebab crack ni duduk bahagian dalam lah. Okay. Apakah penyebab crack? Crack ni disebabkan oleh mungkin kita lepas weld tu dia cepat sangat sejuk. Jadi dia perbezaan suhu daripada panas betul kepada sejuk. Atau tekanan juga ni, usual stress. Okey, yang ni mungkin disebabkan oleh ada hidrogen yang kita tak nak. Sebab itulah kita nak yang gas, shielding gas tu yang menghalang daripada kewujudan hidrogen tu. Ataupun mungkin crack ni disebabkan oleh kita salah guna filament metal ataupun elektrod kita salah guna dan menghasilkan crack lah. Okay. Jadi macam mana kita nak mengatasi crack ni? Antaranya adalah kita kena bersihkan dia betul-betul, buang semua kotoran. Dan kita preheat dulu, panaskan betul-betul. Betul, kita jangan sejukkan terlalu laju. Okay. Gunakan filler metal yang betul. Macam itulah. Okay. So ni antara, kalau soalan tanya apakah preventive action untuk mengelakkan crack, bagi 2 ataupun 3, jawablah macam ni. Bersihkan rust ni, kontaminan ni. Lepas tu awak kena buat preheat, pemanasan sebelum, dan juga bila kita dah siap weld tu jangan terlalu cepat kita sejukkan dia. Untuk corrective yang penting adalah kita kena repair ni dalam kita weld ni, kita kena follow welding procedure lah, kita panggil WPS. Okey, habis untuk arc welding ataupun SMAW. Tadi kita tengok sikit perbezaan SMAW dengan yang lain-lain punya jenis welding. Antaranya GMAW, GTAW, okay, FCAW welding. Persamaan dia semua adalah menggunakan electric arc lah, kita kata ya. Dan semua menggunakan suhu 500 hingga 700. Okay. Dan semuanya kita kena kawal dia punya arc length, reverse speed, current dia. Ini semua kita kena kawal lah. Okay. Dan kita akan dapat samalah. Okay. Dia akan ada, maksudnya konsep dia sama. Apa beza dia? Beza dia adalah jenis electrode tadi. Okay. Electrode type dia boleh jadi untuk apa tu? GTAW kita pakai non-consumable tungsten. Untuk FCAW ni kita pakai consumable plug core wire. Okay. Shielding method dia pun berbeza. Yang kita belajar tadi kita pakai flux coating ataupun daripada electrode tu dia akan menghasilkan gas dan juga slag. Okay. Kalau GMAW dia pakai gas luar, sama ada argon ataupun carbon dioxide. Kalau GTAW dia akan pakai argon ataupun helium.
Shielding gas dia pun berbeza. Lepas tu filler metal. Filler metal dia, elektrod tadi dia akan jadi metal yang akan cair tu lah. Okay. Kalau jimau dia pakai wire elektrod dan sebagainya lah. Okay. Welding speed. Yang ni boleh slow ataupun biasalah. Dan untuk jimau dia laju, untuk FK pun laju. Kualiti yang terbaik adalah jitau lah. Okay. Slack formation, yang ni kita boleh buang. Yang lain, yang jimau dengan jitau tak boleh nak buang slack dia. Slack tu yang atas buat tu ada slack. Untuk FK kita boleh buang. Okay. Skill level, yang ni moderate dah, maksud orang biasa boleh buat. Untuk jitau ni kena orang yang expert. Okay, untuk smau biasanya kita dalam construction pipeline kita pakai smau, MIG ataupun jimau dengan FK ni biasa kita guna untuk automotif contohnya. Okay. Industrial powerhouse automotif. Untuk TIG ataupun jitau kita akan pakai dalam yang lagi hebat lah, yang lagi apa tu, dalam Air Force ke aerospace. Right. Okay. Kesimpulan dia, ni adalah kesimpulan, kita ada 8 kesimpulan dekat sini yang kita dah cover. Yang pertama kita dah tengok basic dia tu dalam kita fundamental dalam kita buat arc welding. Yang kedua kita tengok macam mana dia buat function apa tu shielding gas dengan slack ni. Okay. Lepas tu kita pergi kepada equipment dia, equipment dengan komponen kita dah cover. Nanti tadi kita dah tengok tentang elektrod dia dan juga macam mana kita nak baca dia punya elektrod ni, jenis-jenis apa maksud E, apa maksud nombor ni. Yang kelima, dalam pemilihan elektrod kita dah cover mengenai, walaupun kita tak pergi detail tapi ada kita sebut mengenai welding position, lepas tu current apa kita nak guna, okay. Join, sepasal join ni lah, welding position. Okay. Yang keenam, kita ada sebut tentang kesan, apa tu yang boleh bagi kesan pada kualiti welding kita dari segi arc length. Lepas tu kita ada apa tu, ada graph yang kita ada table yang kita nak measure, nak guna berapa ampere, berapa current yang kita nak guna. Okay. Dan kesan dari segi sudut ni 10 ke 30 dan juga ni lah, sebenarnya 10 30 ni dia kira pada atas tapi dalam gambar ni tak apa tepat lah. Okay. Speed dia dan juga sudut dia. Tu yang ketujuh kita ada sebut tentang ni, sebenarnya kita sebut awal lagi ada arc dengan apa tu, scratch method dengan tap method. Scratch method yang kita tarik banyak, tap method kita daripada atas lah. Okay. Lepas tu pattern, kita ada sebut pasal pattern straight dengan pattern yang weaving pattern ni. Okay. Dan yang ke-8, nanti masuk juga kat sini juga kita ada sebut tentang nombor 7 juga ada defect yang mana kita nak mengelakkan, antaranya adalah slack, overlap, spatter yang banyak, ini semua kita tak mahu. Dan yang terakhir kita ada sebut, sebenarnya ni adalah termasuk sini lah. Okay. Buat dengan kualiti dia lah. Okay. Kalau buat yang bagus tu bentuk dia macam mana. Right. Okay. Jadi secara kesimpulan, arc welding menghasilkan, arc welding generate extremely high heat dan dia akan mencairkan metal dan akan menghasilkan weld joint. Tetapi kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam struktur di dalam, ataupun bagaimana panas, bagaimana yang betul-betul cair. Itu kita pun nak tahu juga sebenarnya. Ataupun kita panggil sebagai metallurgy. Okay. Jadi dalam next chapter kita akan study sikit tentang metallurgy of the welding. Dan kita akan tengok
macam mana perubahan dia kepada size dia ataupun grain structure dalam dia tu. Okey, itu saja untuk hari ini. Ada soalan? 2 jam lebih cakap. Awak boleh dengar 2 jam lebih ke dah tak ada orang dah? Ada lagi kot? Boleh doktor. Ya. Okey, kalau untuk minggu depan, hari Khamis, kita akan jumpa secara face to face pada pukul awal sikit lah, 2 suku 2 suku. Jadi kita akan start dengan buat quiz. Okay? Quiz untuk chapter ni lah. Chapter art welding ni. Quiz ni ABCD lah. Okay? So saya nak awak mungkin sekali baca, sekali jalan tengok mana yang sesuai. Kita ada 10 soalan. Dan quiz ni face to face sajalah. Jadi kita akan mula quiz pukul 2 suku. Habis sampai 2:30. Okay, 2:30 tu quiz habis, tutup quiz. Dan kita start dengan lecture lah. Okay, minggu depan kelas dekat mana nanti awak tengok jugalah. Kelas tu dekat kawasan bangunan mana. Okay. Lain-lain, ada soalan lagi? Itu saja makluman dari saya. Ada soalan Kalau tak ada soalan, okey. Kita jumpa next week face to face di UMP. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Doktor.